Aku cukup-cukup salut dengan pandangan daripada Dr. Ashraf Wajdi yang mana mengatakan hanya dengan ilmu sahaja boleh merubah kehidupan. Sedarilah kita semua yang mana kita di negara Malaysia ni kita punya ramai pemimpin Melayu. Cuma persoalannya di sini, pemimpin Melayu itu boleh buat kerja ataupun tidak. Dan pemimpin Melayu seperti Dr. Ashraf Wajdi ni kita nampak lain macam sikit. Setelah beliau pegang jawatan sebagai pengerusi MARA, apa yang kita lihat banyak perubahan dan transformasi yang dibuat di dalam MARA. Dan hari ini kita tengok, kalau ada pelajar-pelajar susah yang mana mendapat sijil ataupun mendapat keputusan yang cemerlang, maka pihak MARA ni tidak akan lepaskan peluang untuk menjejaki anak-anak ini. Assalamualaikum. Siapa nama? Adik Miza? Ya, betul. Saya tanya, dapat result SPM yang cemerlang walaupun dengan segala kepayahan dan kesusahan. Terima kasih. Sekarang ni buat apa? Kerja apa? Kerja dekat restoran, kedai makan. Lepas SPM, terus kerja. Itulah saya dapat maklumat ada orang yang tag saya dekat Facebook. Saya bacalah perihal Miza ni. Dia betul-betul menyentuh hati saya lah. Saya tengok result Miza ni hebat. Dalam keadaan kesusahan pun Miza boleh skor dalam SPM. Macam ni Miza, tengok daripada qualification Miza tu, MARA boleh bantu membiayai pengajian Miza lah. Pegawai MARA dia akan terang kepada Miza. Saya tengok tadi yang kita cadangkan, Miza kalau Miza minat dalam bidang bisnes atau bidang perakaunan, kita ada college professional MARA. Kalau di college professional MARA Molek ni, Miza boleh pilih sama ada nak ambil bidang perakaunan yang akan dapat sijil profesional yang diiktiraf ACCA, dan satu lagi dalam bidang bisnes. Kalau ambil KPM ni, kelebihan dia boleh ada asrama, boleh duduk asrama, dan kita pun sediakan wang poket RM300 sebulan. Bolehlah membantu Miza untuk sambung pengajian dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Dan bila di-tag dalam sosial media dan sebagainya, pihak daripada MARA ataupun daripada pengerusi MARA sendiri, mereka akan ambil maklum. Inilah baru betul pemimpin dengar suara rakyat. Jadi kalau rujuk kepada video tadi, jelasnya adik Miza kita yang dapat keputusan yang cemerlang ini ditawarkan dengan pelbagai kelebihan, termasuklah ada allowance setiap bulan. Dan pastinya dengan langkah kerajaan hari ini menerusi MARA, anak-anak yang cemerlang ini tidak akan tercicir. Salut kepada doktor.